Total semua RM46. Aku cakap kau ni kedai paling murah, kau tak percaya nampak. A few moments later. Okey, kita dah siap parking kereta semua. So sekarang kita nak pergi makan dulu nasi kandar. Ini tempat paling murah dan paling sedap lah. Setuju tak? Kalau setuju komen kat mana. Let's go dan maju bosku. Tengok berapa ramai orang beratur lah. Kalau nak pergi dan maju, kau akan keluar dari sana tau. So kau terus kau nak kiri, masuk situ ada parking. Tapi hati-hati lah ni. Kalau naik feri kena masuk ikut jeti. Kalau ramai kawan masuk lagi ikut jambatan. Cuba hidung mancung bukan semua pelancong. Cumi anak Tanjung, anak mami duduk jutong. Mailah sini Pulau Pinang menanti. Ha, beratur je okay. Lepas tu kita makan kepala kambing. Kepala kambing pun ada.